lagi dengan Fatimah Amara dari wilayah Persekutuan akan berada di lorong yang pertama. Nasihah Syaharudin dari Polis Diraja Malaysia di lorong yang kedua. Adela Dania dari Sabah di lorong yang ketiga. Wan Nur Afrina di final itu akan berlaku pada esok dan terus saja dimulakan untuk 400 meter wanita bagi saringan yang kedua. Dengan menyaksikan pada saja dikejar oleh Afrina dalam 100 meter yang terakhir dan beliau ingin mengejar untuk menjadi pelari seterusnya yang berada di bawah 60 saat. Mampukah beliau melakukannya? Hampir saja dapat melakukannya, tapi beliau akan memenangi saringan yang kedua sambil adanya pria mati yang berjaya untuk memecut pada 100 meter yang terakhir. Walaupun nampak seolah-olah Dini Norwazin mempunyai. Jadi ini adalah keputusan untuk saringan yang kedua. Jadi secara rasminya 61.22 saat oleh Wano Afrina dan kemudian yang pria mati di kedudukan yang kedua dengan